Nadia dekat IOI City Mall di Putrajaya. Okay, actually hari ni Nadia follow my husband sebab dia ada ke apa? Edu Fair. So hari ni Nadia teman husband tunggu dia lah sebab dia ada Edu Fair. So Nadia tunggu main-main kat sini je lah sambil bawa anak pergi ke playground. Okay, actually Nadia dah lama dah tak datang IOI. So ini besar kan, so tak tahu nak pergi mana lagi. So sekejap lagi kita akan fikirlah mana nak pergi. Actually Nadia dengan husband tak breakfast lagi, tapi tak apalah, mungkin kejap-kejap lagi breakfast. Nadia nak pusing-pusing. Oh, ya Allah, orang cuba tengok Oriental. Malatang. Ha? Mana Malatang ni? Sebab Mana ambil? Oh ni. Ramainya Oriental. Okay, so kita akan pergi first. Kita akan pergi tengok booth first. Saja jalan-jalan. So actually minggu ni random vlog sahaja. Actually Nadia nak cari beberapa barang, tapi tak tahulah sama ada that brand ada tak dekat IOI ni. So kita akan tengok. Okay, so itu je. Sekejap lagi Nadia continue balik Bye. You okay or not? Are you okay or not? Later we go buy new baju, okay? Ayah vomit. Okay, jom we go buy new baju. Guys, so sekarang Nadia baru je settle. Tadi anak muntah. So bila anak dah muntah tadi, habis kena baju husband. So tadi Nadia pergi beli baju baru. And anak pun sama juga. Dia see? New baju already. Nasib baik murah, RM14, RM14.90 sahaja. Okay. Yang husband pula tadi tak ada fikir banyak dah, walaupun kedai kat sini banyak, tapi otak dah jam. So nak tak nak Nadia beli je. Aduh, nasib baik lah settle dah lah. Hari ni suami ada event, husband Nadia tu dia ada event. So yalah, paksa lah kan. Nak tak nak kena beli yang baru juga baju. Okay, so sekarang sebelum Nadia bawa anak Nadia pergi ke Kiditopia, Nadia nak beli something dulu dekat JD Sport. Okay, so lepas tu baru kita akan pergi ke Kiditopia. Okay, Maria, you want to go where? Maria. Dia stress sebab tadi dah pergi ke Kiditopia and then Nadia ajak pergi makan dulu. Sekarang dia dah stress. Okay, tu je. So kita nak pergi ke Jocks JD Sports. Okay, sebab Nadia nak beli tumbler, tapi tak tahulah tumbler yang Nadia nak tu ada ke tak ada. Tapi kita tengok dulu. Okay, so itu je. Bye. Yeah, what do you want to eat? So right now kita dekat Empire Sushi. Kita akan beli sushi dulu. Biar ke? Okey, kakak kita tak sampai lagi. Hari mati 3. Want sushi or not? Nak sushi? Kira mami order first kan. Sekarang kita dah nak pergi ke playground. Nadia dah beli sushi. Actually Nadia beli sushi tu untuk makan-makan je, sementara tunggu anak main kat dalam. Okay, so tadi habis dalam berapa RM12 something lah. Okay, so sekarang kita orang nak pergi ke? Nak pergi mana? Pergi where? Playground and makan. Okay, playground. But she don't want to eat lah. Sebab tadi dia orang dah vomit. Tapi tak apalah, Nadia pujuk dengan snack-snack. Okay, so tu je. So sekarang kita nak pergi ke Kiditopia. Okay, bye-bye. Show mami. Mana? This one. Mana? This one.
Mana? This one. Hey, The blue. no, go, go, go. Where's the kiddie Potopia? Hey, Maria. No, not that one. I want to do this Go, go. Smile, smile here, Maria. Enjoy, happy, come. Tie in your baju. Your baju. Tie in. Okay, go. Kita dekat Kidditopia. Sekejap Dia dah dekat sini, dekat Kidditopia. So sekarang anak dah main. So rasanya Nadia cuma tunggu anak main dia lah sampai dia dah puas baru kita orang keluar. Kat sini besar jugalah. Harga tadi dua orang RM56. So Nadia rasa 45 kot untuk kanak-kanak. So ni tempat dia. Tempat besar juga. Tapi okey lah kan. Kalau anak-anak enjoy, parent boleh duduk sini, bolehlah datang sini. Okay. So sekarang Nadia akan tunggu anak dia lah. So, tu je. Maria, come down, Maria. Mommy here. Wow. Maria, Maria. Maya, Maya. Again. Wow. Lihat, lihat. Lihat. Ni, see. Mommy has. Oh! Okay. Dah. Sit down. Okay. Oh. Is it like that? And the one different. Oh, Maria, careful. Disuruh ambil satu deh. Udah ada? Tapi lambat sikit ya. Mana boleh saya ambil mana? Baby tak usah panjang sangat kot ni.
korang sekarang dah pukul 3.30. So Nadia dah nak balik ke rumah. Okay. I tak tahu kenapa dekat IOI ni ramai sangat orang. Okay. So daripada tak tahu nak pergi beli apa dah sekarang ni. Tadi dah teman anak dekat playground tu dari pukul 12 sampai pukul 3.30. So dah tak larat. So itu je lah vlog kali ni. Okay, bye. So jumpa korang dekat next vlog. Bye. Sorry, next vlog. Bye.